kata multi dwelling kan, kondo dan sebagainya. Itu cabaran besar juga tak? Mungkin kita boleh melihatnya dari kacamata bagaimana negara lain orang kata menguruskannya. Yang boleh kita belajar supaya kita ke depan masuk dalam negara maju apa setengah tadi kurang kata ya. Okey, yang pertama antara yang paling menarik bila kita tengok ialah kadar penggunaan air untuk rakyat Malaysia, sehingga ada statistik mengatakan ada sehingga 250 liter untuk setiap orang setiap hari. Dunia punya average kita tengok paling hampir dengan kita Singapura. Di Singapura kadar penggunaan air dia orang hanya di sekitar 110 ke 120. 150. Tak sampai. 150 yang paling tinggi. Paling tinggi adalah 150. Jadi kita setiap orang daripada kita telah menggunakan boleh dikatakan lebih 100 liter sehari berbanding dengan orang-orang di negara maju. Ini mungkin ialah macam yang Cik Faria katakan, Piara katakan tadi, adalah mungkin disebabkan oleh kos air itu. Okey. Dan satu lagi yang menariknya adalah untuk apa orang kata kesedaran lah kita kepada penjagaan alam sekitar ni. Dan kesedaran sebab kita tengok mungkin kita ada penguatkuasaan. Kita tengok kilang-kilang mungkin pada masa siang dia tak mengeluarkan effluent daripada kilangnya. Tapi mungkin waktu malam kan. Itu kita tengok. Waktu siang kita tengok air sungai mungkin jernih. Tapi bila sebelah malam ke sebelah pagi tengok air dah mula keruh balik kan. Ini pada saya adalah kesedaran. Sebab benda yang sama pernah berlaku di negara maju, di Jepun, di Korea kan. Kita tengok pada masa sekarang kalau kita pergi ke tempat dia di Jepun, di Korea, air sungai dia mungkin kita boleh rasa nak terjun tengok. Itu salah satu yang dia nak dibuat Kuala Lumpur Greater KL ialah supaya sungainya ikut model Korea kan Korea. Cabaran menuju ke arah tu Encik Suhail? Itu yang kita katakan kesedaran lah mungkin. Mungkin sebab dia orang dah rakyat di Korea mungkin dia dah mengalami benda seperti yang kita alami ni pada tahun 70-an, 60-an dulu kan. Jadi generasi-generasi dia orang telah terdidik untuk menghargai alam sekitar, menghargai sumber yang dia ada. Ya, tapi itu kadang-kadang kalau kita gunakan argumen ataupun cara itu, kita akan sentiasa perlu mengikuti proses-proses yang tertentu. Tapi tak boleh ke kita buat satu lonjakan macam kita tidak payah ulangi kesalahan mereka. Tapi kita terus bagaimana untuk buat demikian? Mungkin antara yang paling penting adalah penguatkuasaan. Mungkin cara yang paling sesuai untuk mendidik mungkin ialah selain daripada kita terapkan kesedaran, mungkin dengan penguatkuasaan undang-undang yang lebih menyeluruh. Sebab kita tengok bila contohnya macam saman ekor kan. Bila tiba-tiba kena saman, semua orang akan berebut untuk membayar saman bila ada diskaun dia kan. So mungkin benda-benda macam ni kita boleh praktikkan lah untuk demi penjagaan alam sekitar. Tanya pandangan NGO tentu soalan yang sama. Bagi pihak saya memang apa yang Encik Ismail katakan tadi, regulation ataupun undang-undang yang ketat. Salah satu undang-undang yang betul-betul menarik pandangan saya adalah Federal Water Act dari Germany. Dalam undang-undang ni dia ada satu klausa di mana katakan saya seorang pekerja di satu syarikat yang mengeluarkan air sisa jumlah sekian-sekian, saya dilindungi oleh akta ini untuk memberi kuasa kepada saya memberi laporan kepada agensi tentang sebarang salah laku. Dan syarikat ini tidak boleh ambil tindakan ke atas saya. Ini adalah satu kaedah pertama. Yang kedua, bila berlaku pencemaran mengikut akta yang sama, setiap kos, termasuk kos kita panggil agensi-agensi kerajaan menggunakan peralatan-peralatan membersihkan, dan juga apabila air ini tercemar, terdapat potential loss di mana air ini tidak dapat dirawat dan dibekalkan, ada syarikat yang hilang pendapatan, ada rumah yang terdapat air mendapat kesengsaraan. Semua kos ini perlu dibayar. So bila kita lihat kos sepenuhnya, tak siapa nak mencemarkan sungai. Ini adalah satu cara kalau kita lihat pandang ke hadapan. Ini satu lonjakan yang kita boleh buat. Mengikut undang-undang yang kita ada. Memang kita boleh buat. Yang penting sekarang, do we have the power or willpower to do that? Kita ada willpower untuk buat?